Nasi kerabu Moknap yang berada kat Pantai Dalam ni terkenal dengan nasi kerabu viral diorang. Tapi hari yang aku pergi ni kosong. Tak ada beratur panjang. Tempat duduk dalam pun ada ruang lagi. Mungkin hype dia dah berkurang. Apa-apa pun rezeki kami. Kedai ni dia ada macam-macam beraneka lauk untuk nasi kerabu, dari protein hingga ke sayur. Jadi apa lagi, aku pun order lah semua yang diviralkan tu. Nasi kerabu ayam bakar, daging dan lemak bakar. Jujur cakap memang patutlah kedai ni diviralkan. Rasa nasi kerabu dia sebiji macam kat Kelantan. Sayur ulam dia bila makan tu masih ada rasa crunch, menunjukkan kesegaran sayur tu. Bulu dia masin umami campur dengan sambal pedas, memang layan. Ayam dan daging bakar dia pula rasa smoky. Dan paling utama sekali, lemak bakar yang rasa creamy. Memang kombinasi gastronomi terbaik. Lagi sedap kalau ada kambing bakar. Ini adalah nasi kerabu yang terbaik yang aku pernah makan kat KL seumur hidup aku. Next time bro.